Jom kita bedah hukum 16 yang bertajuk gunakan ketidakhadiran untuk meningkatkan rasa hormat dan maruah dalam bentuk penceritaan yang mendalam dan mudah dihadam. Intipati utama bab ini adalah tentang hukum kelangkaan atau scarcity. Dalam dunia kuasa, nilai sesuatu perkara atau individu ditentukan oleh kekerapannya muncul di mata orang ramai. Jika anda sentiasa ada, sentiasa bercakap dan sentiasa boleh ditemui, lama-kelamaan kewujudan anda akan dianggap sebagai perkara biasa dan remeh. Orang akan mula hilang rasa kagum dan hormat kerana anda sudah menjadi murah di mata mereka. Sebaliknya, jika anda sudah membina reputasi yang baik dalam sesuatu kumpulan, tindakan menarik diri buat sementara waktu akan membuatkan orang bercakap tentang anda, merindui kehadiran anda dan akhirnya meningkatkan nilai diri anda di mata mereka. Fail ini menceritakan kisah menarik tentang Sir Guillaume de Balaun, seorang satria dan penyair pada zaman pertengahan. Dia mempunyai kekasih bernama Madame Guilelma yang sangat mencintainya. Namun, Guillaume berasa bosan kerana hubungan mereka terlalu stabil. Dia kemudiannya sengaja melarikan diri dan berpura-pura marah tanpa sebab yang jelas untuk melihat reaksi kekasihnya. Walaupun pada mulanya taktik ini nampak kejam, apabila dia akhirnya kembali dan memaafkan Madame Guilelma, cinta wanita itu menjadi 10 kali ganda lebih kuat daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa rasa takut kehilangan dan kerinduan semasa ketiadaan seseorang boleh membakar semula api semangat yang hampir padam. Selain itu, bab ini membawa kita melihat sejarah purba tentang Medes, sebuah kaum yang tidak mempunyai pemimpin dan hidup dalam kucar-kacir. Dionysus, seorang lelaki yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah, mula menawarkan khidmat sebagai hakim. Orang ramai mula bergantung kepadanya. Tetapi sebaik sahaja dia berada di kemuncak populariti, dia tiba meletak jawatan dan mengurung diri. Ketiadaannya menyebabkan keadaan kembali huru-hara. Rakyat yang merasa terdesak akhirnya merayu kepadanya untuk kembali. Malah mereka sanggup mengangkatnya menjadi raja dan membina istana yang besar untuknya. Dengan menghilangkan diri pada waktu yang tepat, Dionysus memaksa rakyat menyedari betapa bernilainya dia kepada mereka. Prinsip ekonomi juga digunakan untuk menjelaskan hukum ini. Bayangkan bunga tulip di Belanda pada abad ke-17 atau lukisan berharga yang dijual oleh pedagang seni Joseph Duvin. Mereka sengaja mengehadkan jumlah barangan yang ada di pasaran untuk mewujudkan kegilaan pembeli. Apabila sesuatu itu sukar didapati, harganya akan melambung tinggi. Begitu juga dengan diri anda. Jika anda terlalu mudah didekati, orang tidak akan menghargai masa anda. Anda perlu belajar untuk menjadi seperti matahari. Ia sangat dihargai selepas musim hujan yang panjang. Tetapi jika ia bersinar terlalu terik setiap hari tanpa henti, orang akan mula merasa rimas dan cuba mengelak daripadanya. Sebagai kesimpulan, hukum 16 mengajar kita tentang keseimbangan antara kehadiran dan ketidakhadiran. Anda harus hadir dengan kuat pada permulaan untuk membina imej dan pengaruh. Namun, sebaik sahaja kedudukan anda sudah mantap, anda perlu tahu bila masanya untuk berundur seketika. Jangan biarkan diri anda menjadi barang biasa yang boleh didapati di mana-mana. Dengan mengawal kekerapan anda muncul, anda sebenarnya sedang mengawal tahap penghormatan yang orang lain berikan kepada anda. Ingatlah, ketiadaan yang dirancang dengan bijak akan membuatkan nama anda lebih harum dan maruah anda lebih terjaga.